Cerai mong, talak dua dah lah. Boleh jadi dua saja, tidak tiga. Tu jangan gaduh. Tapi kalau dia kata gini, dulu sudah, hari ini aku ceraikan kamu pula dengan dua talak, jadi tiga. Kerana dua talak itu mana dua lapah pada hari ini, satu pada dulu, dua campur satu, tiga. Tapi kalau talak dua boleh jadi dua talak, atau talak yang kedua selepas yang pertama dahulu. Faham? Jadi kena bagi mahkamah jabat agama. Lepas tu kena ada jabat agama kau. Faham lagi? Zaman dulu tak ada jabat agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Santri Kampung TV, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Santri Kampung TV, mari kita simak tazkirah dari Ustaz Azhar Idrus. Semoga bermanfaat, tidak membuang masa. Jom kita play bersama. Let's go. Kerana orang alim, sabar-sabar, tak ada bodoh macam kita. Faham? Soalan seterusnya, lama mana akan disoal di dalam kubur oleh orang yang tinggal orang di dalam kubur? Lama mana? Lama mana? Wallahu a'lam. Ada satu riwayat, tapi hadis ni tidak kuat. 7 hari. Dia hadis ni kena hadis sahih baru sudah. Hadis hasan baru kemah tak? Kalau hadis dhaif, tuftanul mu'min fi kuburihim sab'a layal, difitnahkan orang beriman di dalam kubur mereka itu 7 malam atau 7 hari. Okey? Tapi hadis itu dhaif. Hadis itu lemah. Okey. Allah lebih mengetahui. Dalam kitab yang sahih disoal, memang soal, kemudian orang yang beriman dia akan menjawab Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Islamu dini, seterusnya. Dan orang yang kafir dan munafik tidak dapat menjawab. Dalam kitab hadis sahih, bila dijawab dengan betul di dalam kubur, diluahkan kubur orang beriman sejauh mata memandang. Dalam kitab hadis sahih juga, yang tak dapat jawab kerana munafik dan kafir, disempitkan kubur sehingga berterisih tulang rusuk mereka itu. Na'udzubillah. Okey? Hadis itu tidak kuat. Sama macam hadis baca talqin. Sebab tu ada khilaf. Kalau hadis baca talqin Abu Umamah Al-Bahili itu sahih, pak mazhab sunat baca talqin. Faham lagi? Oleh kerana hadis itu tidak kuat, maka mazhab Syafi'i yang Hambali saja kata sunat, Hanafi Maliki tidak sunat. Kerana apa? Kerana hadis itu tidak kuat, hadis lemah. Okey? Dah hadis lemah, boleh tak kita amalkan? Boleh. Kita nak buat cerita 7 malam di fitnah orang beriman dalam kubur, silakan. Walaupun hadis itu dhaif. Siapa kata silakan? Imam Nawawi dan imam-imam besar. Antaranya kata Imam Nawawi dalam kitab Azkar, yajuzul amalu bil hadis dhaifi fil fadaili wa targhibi wa tarhibi indal muhaddisin wal fuqaha ma lam yakun mawdu'a. Harus beramal dengan hadis dhaif untuk menggemarkan, untuk fadilat, untuk menakutkan pada sisi ulama fiqh dan ulama hadis, selama janganlah hadis palsu. Hadis palsu tak boleh. Okey, soalan seterusnya, apakah kita promote barang dalam TikTok menggunakan model tidak menutup aurat? Dia nak jual barang dalam TikTok tapi guna gambar perempuan atau guna perempuan yang promote tu tak tutup aurat, boleh ke tak? Jawabnya boleh. Boleh, dosa. Kira betul. Ini ramai dalam TikTok, dalam Facebook, jual barang perempuan tak tutup aurat, hukumnya haram. Tokek dapat dosa yang paling banyak. Kita buka kedai makan, suruh budak puang pakai baju ketat-ketat, layan budak-budak lelaki. Ramai budak-budak mari makan mi goreng, punggung puing kopek catok, pusat jelek. Betul tak? Siapa tok siap pun makan misuk kot sudah. Faham lagi? Semuanya boleh dosa belaka, paling banyak dosa okey. Nampak? Jadi budak Islam tak harang jual beli, jual lah. Nak kaya macam mana pun, rumah 800 tekak pun silakan. Caranya yang tidak haram. Okey? Dan ni barang ambil dah. Lepas tu dia hentam ulama, hentam tuku, hentam ulama, hentam tuku, hentam ulama, hentam ustaz weh. Lepas pakat habis joget belaka, pakat disco belaka, pakat buka aurat belaka, jadi natang belaka.
Tahu tak? Soalan seterusnya. Batal tak semayang kalau telefon berbunyi dalam semayang? Tahu tak? Dan mudarat tak? Mudarat. Kenapa? Kerana pernah Nabi semayang, orang baca kuat. Nabi semayang, orang baca kuat. Baca kuat tu baca Quran ke baca surah apa? Baca Quran, tapi kuat. Nabi kata jangan ganggu aku membaca. Nabi marah. Faham? Bermakna baca kuat pada bukan tempatnya tak boleh. Mengganggu. Apatah lagi bunyi telefon. Tahu tak? Ganggu tak? Dalam di Islam dia panggil bab ni benda yang darurat. Benda yang tak elok. Tengah-tengah semayang kering 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 kering. Ganggu tak? Kaedah Islam ad-dararu yuzalu. Benda yang mengganggu hendaklah dihentikan. Faham lagi? Kerana itu kalau telefon bunyi kita kena tutup. Batal dalam mazhab Syafi'i jangan sampai 3 kali berturut-turut. Faham? Waktu kalau nak semayang tutup dulu. Tahu tak? Kita tak bawa terus telefon. Ada hajat bawa. Sebab tengok semayang, tengok ngajar rakor juga. Tengok dah jadi orang ngajar rakor juga. Dan awak kan ni? Tutup dulu. Orang-orang sini mari masjid tak payahlah buat ringtone lagu. Tak payah. Bunyi telefon macam biasa sudah. Kurut 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 sudah memadai. Kring kring cukup lah. Ting 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 ting. Faham? Ni dok tu bila cintaku. Tu kau tu bila. Alah bodoh. Bukan orang pebuluh lah. Jetih tu. Itu tahun 2007-2006. Pas pada kuliah Zuhur, semayang di Jabak. Kita duduk belakang imam, ustaz Jabak. Semayang Zuhur kan senyap. Dia duduk tayak bunyi. Lagu pula jalan. Ding 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 plam 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 plam. Crazy Pro. Katok gila. Kata sudah kerja bodoh dah hari ni. Bodoh dah hari ni. Faham? Lama duduk tayak api mampu dah senyap. Naik dah berarti Fatihah. Ding tang ding tang ding tang ding ding tang. Ya sudah kerja dah lah bodoh dah tu imam ni. Tu kalau kurut dah malu sangat betul tak? Ni ada katok gila. Faham? Tukar adik kita orang masjid. Kalau kita takdir kata dah ingat tutup, tidak mengaibkan kita. Betul tak? Kurut kering kering, kerang kerang, kurung kurung. Nampak? Ni dah macam-macam suara orang ada. Baru ni ada mana? Dah ingat. Tapi rumah orang. Tapi orang belakang. I-U-A. Kata, TikTok. Ala baling. Kita pun. TikTok. Bunuh kan? Jadi kalau telefon kita senang tak kita tutup? Senang tak? Tengok semayang. Maliki Humidi. Ada. Betul tak? Al-dararu yuzadu. Senang betul. Batal tak? Tak batal. Nampak pergerakan itu sedikit. Yang payahnya telefon orang bunyi kita nak tutup. Tu baru payah. Kita dah bunyi hapalah. Kurut kita raba. Kurut salah pegang. Hanya kok lari. Dah. Balik awal. Alah bodoh tu alam. Soalan seterusnya. Niaga hasil haram bukan niaga untung kira halal ke haram. Untung halal tapi tak berkat tak. Niaga mana? Niaga kedai makan. Faham? Kena nombor ekor itu. Faham? Ambil nombor ekor. Terengganu tak ada. Ambil kuatang. Faham? Tu kelebihan. Kalau orang Islam memerintah dah ada. Nombor ekor dah ada jika orang Terengganu. Faham? Kirim ke dekat taksi. Faham ni kuatang pula nombor ekor. Faham? Kena 20,000. Buka kedai mi goreng. Faham? Mi goreng itu halal lah pendapatan. Tapi daripada umbi haram tidak ada keberkatan. Takut-takut siapa ke habis seumur hidupmu Allah tak terima pemberianmu lagi.
La yaqbalullahu salata bi ghairi tuhurin wala sadaqah min gulul. Allah tak terima semayang kalau tidak mandi junub, dan Allah tak terima pemberian mau daripada harta yang tak betul. Dah. Dan akhirat masuk neraka waktu bertaubat. Okey? Soalan seterusnya sikit lagi. Apa beza mati syahid perang yang tidak dimandi dengan mati syahid yang dimandikan? Jawabnya, mati yang tidak dimandikan mayat itu panggil syahid akhirat. Mati yang dimandikan dan disemayangkan mayat itu syahid dunia. Syahid akhirat ni mati berperang dengan tentera kafir laknatullah, membela umat Islam bersama tentera Islam, yang diampunkan semua dosa, masuk surga tanpa hisab. Faham? Itu yang paling tinggi darjat mati. Adapun syahid dunia, ialah Allah berikan ganjaran kematian mereka kerana mereka mati lebih susah daripada orang lain. Mati beranak, mati dikena kanser, sakit dalam perut, nampak, diserang daripada stage 4, stage 5, sakitnya dalam gemuk bahan di kumang, faham? Mati tipe bangunan, tubuh tubik tarik, tubik mata, tubik lidah jelek, faham? Renyek tipe di lori balok, faham? Mati lemah, dok nyawa dalam air 15 minit, dok air masuk dalam hidung. Tak boleh nak nyawa, lemah, susahnya dia. Mati terbakar daripada sikit nyala sampai habis nyala, habis daging-daging, sampai habis omong. Faham? Itu semuanya sakit sangat matinya. Allah beri pahala pada akhirat. Dunia, mandi dan semayang. Faham? Soalan seterusnya. Saudara kita lalu depan rumah kita, yang paling tangklai. Bila jumpa dia tak mau tegur, ada masalah. Ada naik jerawat atas hidung. Tak, dah kita Assalamualaikum. Tak tahu jadi panjang. Faham? Dia tak mau tegur. Apa dia paling tak lain dah muka udo. Faham? Kalau muka jamai paling tak kemau. Faham? Nampak? Dia paling tak lain kita Assalamualaikum. Dia paling biar. Esok jumpa pula Assalamualaikum. Faham? Faham lagi? Sesat masalah. Nah, mu nak suruh paling kamu bisa benar mu. Faham? Nabi ada pada paling dia. Ada ke? Tak. Tak apalah, dak paling sudah. Maaf dah. Anak beranak. Tak. Bukan sama oleh belaka manusia ni. Duduk di Malaysia, pakas luar nampak berha. Ditegur dia kata mazhab Maliki. Korok mu Maliki. Mana Maliki gitu? Mazhab Maliki tak bersama tu ngaji maghribi, pakai jubah. Mana pakai spender? Faham? Kena faham baik-baik. Dia mari buah sesak banyak dah ni. Dia kata paha bukan aurat. Aurat ni angry bird. Angry bird dengan dubur. Dah kalau gitu, mutubik luar, angry bird baruk dengan daun pisang, dubur sumbat dengan tudung botol kicap. Ya, jalan tengok kali boleh ke tak? Warna gitu bah? Maliki. Maliki tok mu. Faham? Maliki tutup aurat. Dia tidak telanjang lagu tu. Faham lagi? Salah pandangan lagu tu. Nah. Saya hutang 200 dengan kawan saya. Dia jual dadah. Lepas tu saya tak nak bayar duit dia. Tu dikira macam mana? Sebab duit dia bagi pinjam pun hasil jual dadah juga. Sebab tu duit tak halal juga. Tu pun sebab dia jual dadah juga. Jadi dikira macam mana? Jawabnya, benda yang haram kita boleh menolak. Tolak tu bukan ambil belanja, tolak pulang balik. Mungkin ambil belanja, lepas tu kata duit dia haram. Bahan kemudah 200. Tak boleh. Dalam kitab-kitab fiqh, kalau kita tahu dia jual dadah, duitnya haram, dia pinjam kita, kita ada hak pulang balik duit tu ke dia. Aku tambah duitnya, aku nak pinjam, duit halal. Faham lagi? Mudah, duit tu bahan kamu. Lepas tu buat dalil, dah halal. Sedap kamu. Kena pulang balik duit tu. Kerana barang tu bukan dia je haram, denganmu pun haram. Faham? Soalan seterusnya. Kalau kita gantinya pergi lain. Kalau kita gantinya pergi lain. Oh, mu tanya tadi. Kalau mana? Kita ganti baliknya pergi lain. Boleh. Tapi itu hilang dah. Boleh lah. Boleh. Ganti lah. Kita tak kena ganti, okey? Jangan ambil orang. Biar hak haram pun. Cari hak halal. Faham? Bagus mu tanya. Faham? Ada soalan, tanya. Faham?
Jangan ikut setan. Setan kata jangan tanya apa. Kira-kira orang kata mu bodoh. Kita pun dok tanya. Bila dok tanya, pak mampu bodoh. Betul tak? Tanya lagi, biar nampak bodoh pun. Mudah je. Adik-adik. Tolong tanya. Mu paling banyak pahala. Suami pernah cerai isteri dengan talak satu. Ni tanya dah. Siapa ada nak tanya soalan Isang? Siapa nak tanya? Cuba nak balik. Baik. Besuk Tok Jemaah. Kita maafkan jamuan tadi. Habis bayar, kita sambung asar jamuan tadi. Kita pukul jemaah Pak Masbuk. Pak Rakaat. Kalau kita semayang 2 tak boleh imam 4. Kita semayang 4. Kita semayang 4 boleh. Imam tu ialah makmum masbuk yang tambah. Okey, terima kasih telah menyimak atau mendengarkan tazkirah atau ceramah dari Ustaz Idrus. Semoga bermanfaat, semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, menjadi ilmu yang bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal, thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah, dan yang lagi sakit semoga cepat sembuh, bisa aktivitas, bisa ibadah seperti biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa, mohon maaf yang tiada batasnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.